반짝거리나 봐요. 살랑살랑 되는 내 안의 예쁜 빛들이 내 안에 두근두근 번지고 있나 봐요. 창밖에 가로등 아파트 신호등 빛들이 번지고 자동차 불빛도 자꾸 예쁘게 보이고만 해요. Selamat Raya semua. Lihatlah makanan Terdeka Raya. Konflik. Ni apa Ni Kak dia buat tu Ni Mazola, Korea, Simpik. Ni Roti rasanya. Nanti kita buka dulu baru buat video ni lah tu. Wah, kalau dia ni apa? Ni ke daging yang dinanti-nantikan? Bukan, ni kuah kacang. Ada daging. Kuah Rasa kacang. lah. Ni apa? Ni daging kat ni. Ni lah daging. Oh, ni dia. Sedapnya. Ni nasi minyak. Ada banyak lah tu. Rezeki. Terima kasih akak-akak Junju. So, hari tu Farah buat Q&A. Lepas tu ada orang tanya pengalaman berpuasa kat Korea macam mana? Okey ke? Tapi Farah tak sempat jawab. So, sebabkan video ni adalah video berkaitan dengan raya, saya akan cerita sikit sebanyak tentang pengalaman puasa kat Korea. So, Alhamdulillah ala kulli hal, timing Korea dengan Malaysia ni tak jauh beza pun. Beza sejam awal je. So, kita dah macam praktis lah kan puasa kat Malaysia macam mana. Subuh pukul 4.30 macam tu. Tapi sekarang lepas dah bulan puasa ni, subuh makin awal. Pukul 3.30 dah subuh tau. Lepas tu buka puasa pukul 6.30. Paling-paling lambat pun pukul 7.10 macam tu lah. So Farah dari Malaysia, Farah dah bawa a few foods tau. So antaranya macam sambal garing, sambal ikan bilis, instant lauk macam ni, from Tega rendang tok. Yang ni sambal hitam Cik Mina. Lepas tu of course kita akan bawa instant noodles. Ni semua Mak Farah yang pack from Malaysia. Lepas tu dekat Puri Jom, dekat convenience store, you guys kan boleh beli nasi instant macam ni and telur rebus. Tapi telur rebus Farah tak ada stok. So boleh je makan benda-benda macam tu. So Farah ada kantin kat sini, diorang sediakan makanan free. Tapi diorang bagi 3 kali makan, breakfast, lunch dengan dinner. So tapi masa awal-awal start puasa 2-3 hari macam tu lah, kantin belum buka. So apa yang Farah buat adalah Farah makanlah instant noodle ni sahur berbuka. Ataupun masa awal tak pandai lagi explore. So adalah macam jumpa kedai halal, belilah macam kebab ke macam tu kan, buat alas perut lah sementara nak bagi biasa. Lepas tu bila kantin dah buka, sebab kantin akan buka kalau breakfast pukul 7. So tak sempat lah kita sahur kan, dah subuh pukul 4.30. Tapi Farah akan sempat makan dinner. So macam maghrib pukul 6.30, Farah akan tidur awal, ambil makan, tunggu azan dan makan. Dan Farah akan bawa juga tupperware kosong untuk kita masa kita ambil tu, setiap kali ambil tray dia akan guna fingerprint. So kira macam seorang boleh sekali je. Habis sebenarnya banyak kali lah. Kalau ada makanan lebih, kita pergi je tambah macam tu kan. So kita ambil siap-siap nasi lebih. Lauk tu kita divide lah. Ni makan waktu berbuka, and ni untuk sahur nanti. So kita letak dalam tupperware. Besok pagi kita makan lah. Kita panaskan lauk yang dinner tu. Macam itulah pengalaman puasa. Alhamdulillah for the weather, sebabkan bulan puasa ni waktu spring, agak sejuk lah sebenarnya. Dia macam winter nak ke spring tu, dia punya, yelah kalau korang tengok video-video Farah, still ada snow yang turun waktu spring. So agak sejuk. Tapi nak kata lapar sangat tu tak lah. Lagipun kan dah besar kan, so kita dah biasa puasa Alhamdulillah. So no problem pada Farah. Bila you ada makanan tu okey je sebenarnya. Unless kalau macam mungkin UC lain dia kena pergi kedai sendiri cari semua kan. Ataupun ada orang yang dia duduk rumah boleh masak, tak ada masalah lagi lah kan. So itulah sedikit sebanyak pengalaman puasa. Korang bolehlah sama tengok video ni, okay? Bye!
Raya. Papa Shiraya. Kita nak pergi photoshoot. Selamat Raya guys. Selamat Raya. Maafkan batin. Mana lah ada Kita tak kelas. salam lagi tu. Ya dah. Nangis-nangis ke? Inilah aduh nanti tak apa. Alah. 그것이 물론 제일 좋지. 그렇지만 그 기회는 내가 나한테는 쉽게 찾아오기 힘든 거야. 네. 이게 그 내가 찾아가야 돼. So hari ni kita photoshoot lah macam artis kan. Kita photoshoot kat ni. Kita kat Duk Jin Park. Selamat Raya. Raya. Nyong. Selamat Raya. Kita nak pergi photoshoot. Lah. Blessing tu. Photoshoot. Kau lagi engineering Nyong. ke? Kami pelajar Malaysia dari Tuanku National University ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya batin. The videos are just post however okay. Selamat Raya. Selamat Raya. Hari kedua. Jangan photoshoot tapi Sejuk. aku dah berai dah. Act of service. 푸르손 새